Look at that. Wow. Cantik gila bilik ni. It's worth the price. Seriously. Room. Woo. Ini hotel kedua kita orang dekat Krabi. Nama dia Hotel Phu Phi Mein Resort and Spa. Yang ini halal certified. So sarapan dia confirm halal. Yang ini kita masuk dia punya main lobby and nak check in. Kat lobby dia besar lah. Dia ada ruang duduk dekat sebelah kiri ni. Boleh letak luggage dulu. Lepas tu check in kaunter besar ni 24 hours. Lepas tu kat sebelah sana pun ada lobby untuk rest, rehat dulu sebelum korang diservekan bilik yang cantik gitu. Nak cari island hopping pun dekat sini ada juga. Ada servis. Diorang servekan air halia as welcoming drink. So masa kita check in, receptionist akan explain lah kita waktu spa, kolam kat mana, nak makan kat mana, servis apa yang hotel sediakan. Ini shuttle service nak ke Pekan Aonang tu pun ada masa. So boleh tunggu je dekat sini. Lepas tu kita jalan-jalan lah kejap dekat hotel ni. Dia ada dua bahagian tau, bahagian bawah dengan bahagian atas. Hotel kita orang kat atas. Hotel yang bawah ni dia ada dua kolam. Atas ada nada kolam. So bawah dia hotel kolam macam tadi. Yang ni kat bahagian atas sikit ada kolam macam ni. Jap tunjuk sikit. Pusing sikit. Gitu. Ada kolam kat situ. Cantik kolam dia. Ada kolam kids juga dekat bawah tu. Kat atas pun ada kolam kids juga. Dua-dua sama je. Lepas tu kita sambung lagi jalan-jalan. Nak pergi ke arah bilik. Nak pergi tengok dia punya restoran. Macam ni lebih kurang environment hotel ni. Dia hijau-hijau. Dia walkable. Cuma dia tepi bukit. So dia mencanak lah nak naik ni. Dia ada shuttle. Tapi nak tunggu shuttle tu makan masa. Kita orang ni tak penyabar. So inilah blok hotel kita orang yang kita orang tidur ni. Dia punya lobby. Masuk lobby. Pergi tingkat 3. Akan jumpa kolam renang and also restoran. Ini jambatan nak pergi ke arah sebelah sana. Okay, so korang nampak lah kat sini ada kolam. Kolam ni dia connecting dengan room tau. So siapa ambil room yang bawah tu dapat lah rasa kolam ni. Buka-buka pintu tu kau nampak kolam. This one restaurant dia ada roof. Dia ada macam tempat makan dekat atas juga. Yang ni dalam restoran dia. Ni mahal ni. Tada, cantik. That is so beautiful. Cantik kan? Okay, kita belanja lah sikit view dekat area hotel blok kita orang tidur ni. Ini dekat bahagian terrace deck dia lah. Boleh nampak view. Boleh lepak-lepak kat sini. Cantiknya view Krabi ni. Nampak lah view gunung-gunung kat situ. Gunung lah, bukit je. Lepas tu ni bahagian tempat kolam tadi yang saya tunjuk tadi kan. Lepas tadi jambatan tu. Lepas boleh terus naik ke bilik. Kita buat room tour. Bilik 2510. Ini fast punya room tour. Mula-mula korang akan nampak towel ada 4 kat sini. 1, 2, 3, 4. Tak 2 je. 1 towel muka. Lepas ada laundry basket. Ni tandas dia kat sini. Tandas dia besar. Cantik. Okay, lepas tu ini shower dia. Wow, shower dia pun big. Shower ruang dia big. Sabun, shampoo dah ada kat situ. And then this is the wardrobe. Okay, wardrobe dia. Okay, wardrobe dia ada. Ada basket untuk pergi pantai ya. Ada bathrobe dia warna purple dia, cantik bathrobe. Ada payung. Ada safety box. Lepas tu ada cermin. Cermin dekat sini. Lepas tu ada cermin kat sini. Sinki dia dekat luar. Ada sabun, ada gelas. Lepas tu ni semua dia punya keperluan lah. Ada toothbrush. Ada sanitary bag. Lepas tu kat sini ada. Ni semua free Ni semua free dan halal. Ada coffee machine. Ada water heater. Coffee machine bestnya. Siap ada dia punya ni. Apa namanya? Isi coffee machine tu air kosong. Ni Maggi apa benda. Maggi pula. Mi Segera. Mini bar price list. Tak free lah sorry. Pasal ada fridge. Ada sneakers. Ini yang tak free. Apa yang dalam fridge tak free kena bayar. Okay. Lepas tu ada laci ni. Dalam laci ada gelas. Ada sudu kecil. Lepas tu ada Nescafe, Coffee Mate. Ni lah. Water sugar apa benda semua. Tea pun ada. Lepas tu ni dia punya package. Ni menu tadi kat restoran tu. Lepas tu tempat study kat sini. Tong sampah. Another big cermin. Banyak cermin dalam bilik ni. And this is the bed. Besarnya bilik ni. Wow, TV kat sini. The bed. And tempat macam duduk, sofa I think. Ada cermin-cermin kecil kat sini. Nampak tak? Lepas tu, this one is the... Wow, look at that. Wow. Ni outdoor ya guys.
Wah, ada tempat duduk kat sini kalau nak bermasaj ke apa. And this is a jacuzzi, guys. Besarlah jacuzzi dia. Menghadap view yang magnificent ni. Wow, look at that. Wow. Cantik gila bilik ni. It's worth the price. Seriously. This is the whole room. Woo. Wah, meriah. Nampak dah hilang dah. Oh, seronoknya. Wah, view. Cantik saya view.